Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per. So, kita terus kepada chart. Hari ini 8 hari bulan 1 tahun 2026. Hari Khamis, hari keempat dagangan dalam minggu ini. So, kalau kita nak recap balik pada analisa lepas yang mana yang korang yang masih tak tahu ataupun yang baru menonton video ni, kita hanya fokus pada analisa Nasdaq dan juga Dow Jones sahaja. Dua ni kita fokus untuk kita nak trade ataupun kita nak trading. So semua analisa-analisa yang dibuat dalam video ni hanya ada dua sahaja, tak ada yang lain. Okay, right. So kalau kita nak recap balik pada analisa lepas yang mana ini adalah Nasdaq, ini adalah time frame 1 jam. Okay, so pada analisa lepas kita target kita nak sell di kawasan resistance ataupun di kawasan sell zone di sini. So kalau kita nampak di sini zone yang kita marking, pop dia masuk and then dia turun sikit. Dia turun tak banyak pun, dia turun sikit je, 255 255 528 sampai 25460. So lebih kurang dalam berapa pip? 526 461, lebih kurang dalam 60 pip lah, plus minus. Dia turun, dia mencari zone ini. Ni zone ini dia cari. Sebab kalau kita tengok sini dia dah break sebatang dan di sini ada memang potensi untuk dia nak retest balik. Dan okay, siapa yang dapat sell, yang set BE ataupun dia close awal, dia dapat profit. Dan selepas itu apa yang dia buat? Dia buat satu breakout di sini, satu momentum kenaikan, dan automatically the break resistance di sini, dan juga dia buat satu lonjakan. Dan sesiapa yang keep on follow saya punya video, kita punya video pembelajaran ataupun video analisa, dia akan tahu yang mana once breakout kita punya zone, sama ada zone support ataupun zone resistance. Sebagai contoh, ini adalah zone resistance. So the break zone resistance dan dia masuk balik ke dalam zone untuk kita nak re-entry buy. Okay, so sell dah tak valid sebab ada breakout di sini. So sell dah tak valid dan kita cari entry buy di dalam zone, iaitu zone ini. Nampak? Price masuk balik, cukup. Kemudian dia pacak, boom, buat new high. Okay, dan sekarang apa yang dia buat sekarang? Price sedang membuat kejatuhan. Okay, kejatuhan yang berlaku, adakah ia akan bersifat sederhana pula, sementara, ataupun dia akan terus jatuh? Okay, kalau kita tengok, kalau kita cuba kecilkan candle, kita kecilkan chart, kita tengok chart 4 jam. So kalau kita tengok chart 4 jam, okay, ini adalah paras harga tertinggi yang dia dah buat pada bulan 12. Right. So dia dah sampai. So potensi untuk kita nak mencari entry sell pula sampai bawah itu ada untuk sementara waktu. Sebab apa? Price dia dah sampai di paras harga yang tertinggi sepanjang bulan 12 tahun lepas. Dan sekarang ni permulaan bulan, sama ada ia akan terus membuat kenaikan ataupun dia akan turun mencari zone support di bawah. Itu depends pada time frame yang lebih kecil. Okay, kita cuba kecilkan di H1. Okay, kita nampak apa di H1. So kita nampak yang price naik, turun, naik, dia buat new high, dan sekarang dia sedang mencari zone
untuk nak sell. Sorry, untuk nak buy. Alright, so di sini ada satu zone. Okay, di sini kita ambil sini. Sini ada satu. Di sini dia ada beberapa zone support. Right, so kita target, kita nak buy di kawasan ini. Buy. Support. Support ataupun buy zone. Right. So di sini adalah zone untuk kita nak entry pada hari ini. Korang letak pending order, mungkin dia akan sampai malam nanti ataupun tengah malam dia akan sampai. Kita akan tengok ini adalah zone entry kita untuk hari ini dan juga esok kalau tak sampai hari ini. So pastikan yang mana kalau korang nak layer, korang layer di zone yang berlainan setiap 5 pip ke 10 pip, okey. Jangan layer rapat-rapat. Pastikan korang kira dulu berapa entry, berapa lot yang sesuai dengan korang punya equity tu. Okay, and then kita nak tengok di Nasdaq, Dow Jones. Okay, pada analisa lepas, kalau Dow Jones kita target kita nak buy di sini sebab di sini ada satu base. Okay, yang mana kalau kita tengok naik dan dia buat satu base, pop, dia naik sebatang lagi, dia naik lagi satu wave, dia buat lagi satu wave, and then dia sideways, dan dia buat lagi satu wave, dia sideways, dan dia membuat penurunan. Pergerakan harga terhenti di mana? Pergerakan harga terhenti di sini. Di sini adalah zone yang masih fresh yang dia sedang test. Okay, so ini adalah peluang entry yang terbaik untuk kita nak buy pada hari ini. Okay, kalau kita tengok pergerakan harga support ataupun buy zone di sini, dia masih lagi fresh. Kita tengok yang clearly trend dalam pergerakan yang jauh. Kita nampak yang pergerakan harga untuk Dow Jones dia kuat, sedang membuat uptrend. Okay, yang berlaku ini hanya sementara, kejatuhan sementara ataupun retracement untuk dia meneruskan kenaikan. Okay, di sini ada satu zone yang sepatutnya dia dah berhenti untuk turun dan dia akan menyambung membuat kenaikan. That's why kita letak zone ataupun buy zone, support ataupun buy zone di sini untuk kita nak buy. Pastikan korang layer di zone yang berlainan. Layer setiap 5 pip ke 10 pip, okey. Jangan layer jauh-jauh sangat. Tapi kena kira juga dengan korang punya equity. Contoh korang nak entry dengan 10 sen, korang pecahkan korang punya lot tu dengan 0.01 sebanyak 10 lot pada setiap 5 pip ataupun 3 pip. So depends pada zone dan juga berapa layer yang korang boleh untuk nak entry back. So itu cerita, sedikit ulasan untuk Nasdaq dan juga Dow Jones. Itu plan untuk kita nak trade. Kita punya bukan bantuan, kita punya mapping dan kita punya analisa sebagai guidance, guideline untuk korang nak mulakan trade. Boleh sesuaikan juga dengan korang punya analisa. Adakah analisa korang sesuai ataupun bergerak seiring dengan kita punya analisa untuk korang nak double confirmkan balik adakah zone ini masih valid ataupun tidak. Okay, so seperti biasa sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you punya equity untuk mengelakkan akaun DMC ataupun akaun W. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum, bye bye.